Selamat sejahtera kepada Dr. Pilcher. Saya Siti Aminah binti Muhammad Razali, nombor matrik BA2211097. Hari ini saya akan membentangkan esei soalan 7 iaitu analisiskan faktor kejayaan Amerika Syarikat dalam Perang Spanyol-Amerika 1898. Perang Spanyol-Amerika yang meletus pada tahun 1898 merupakan titik penting dalam sejarah dunia moden kerana ia menandakan peralihan kuasa daripada Spanyol, sebuah empayar kolonial lama, kepada Amerika Syarikat sebagai kuasa imperialis baru. Konflik ini tercetus hasil daripada ketegangan berpanjangan di Kuba dan sentimen nasionalisme yang semakin meningkat di Amerika. Walaupun perang ini berlangsung dalam tempoh yang singkat, kemenangan Amerika Syarikat sangat ketara dan membuktikan keupayaan negara itu dalam aspek ketenteraan, teknologi dan strategi geopolitik. Kajian terhadap faktor-faktor kejayaan Amerika ini penting untuk memahami bagaimana kekuatan tentera laut, kelebihan teknologi, strategi ketenteraan serta sokongan domestik dan antarabangsa telah memainkan peranan besar dalam menentukan arah tuju kuasa dunia pada abad ke-20. Kekuatan utama yang menyumbang kepada kejayaan Amerika Syarikat dalam Perang Spanyol-Amerika 1898 ialah kekuatan tentera lautnya yang moden dan berteknologi tinggi. Amerika memiliki kapal perang berperisai seperti USS Maine, USS Oregon dan USS Olympia yang dibina menggunakan keluli dan dilengkapi dengan meriam berat serta sistem navigasi yang lebih canggih. Berbeza dengan itu, kapal-kapal Sepanyol kebanyakannya masih menggunakan teknologi lama, diperbuat daripada kayu, lebih perlahan serta tidak setanding dari segi kekuatan tembakan dan kelajuan. Tentera Laut Amerika turut diketuai oleh pegawai profesional yang berpengalaman dan terlatih. Antaranya ialah Komander George Dewey yang memimpin serangan ke atas armada Spanyol di Teluk Manila pada 1 Mei 1898 serta Laksmana William T. Sampson yang memainkan peranan penting dalam pertempuran Santiago di Cuba. Kepimpinan mereka yang berstrategi tinggi telah membantu Amerika meraih kemenangan pantas dan hampir tanpa kerugian besar. Selain itu, keupayaan operasi jarak jauh yang dimiliki oleh Tentera Laut Amerika juga menjadi kelebihan besar. Sebagai contoh, USS Oregon berjaya berlayar dari pantai barat Amerika ke Caribbean dalam masa yang singkat. Ini telah membuktikan kekuatan logistik dan mobiliti armada mereka. Faktor ini memudahkan Amerika menggerakkan kapal ke lokasi strategik dengan pantas dan berkesan. Lebih penting lagi, Amerika turut memanfaatkan sistem komunikasi dan isyarat yang moden, termasuk penggunaan telegram dan kod isyarat laut. Ini membolehkan koordinasi antara skuadron kapal dilakukan dengan teratur dan efisien. Ini telah menjadikan operasi Tentera Laut Amerika lebih tersusun berbanding armada Spanyol yang sering mengalami kelewatan dan kekeliruan dalam menerima arahan. Isi seterusnya ialah strategi ketenteraan yang efektif. Amerika Syarikat menggunakan strategi ketenteraan yang lebih moden dan berkesan berbanding Spanyol. Antara pendekatan utamanya ialah serangan pantas, pengepungan lokasi strategik dan gabungan serangan laut dan darat. Di Kuba, tentera Amerika mengepung pelabuhan Santiago di Kuba, menghalang bantuan sampai kepada tentera Spanyol. Di darat pula, kemenangan penting diraih dalam pertempuran San Juan Hill pada 1 Julai 1898 apabila pasukan Rough Riders pimpinan Theodore Roosevelt berjaya menawan kawasan berbukit yang strategik yang telah mempercepatkan kejatuhan Santiago. Manakala di Filipina, Tentera Laut Amerika menghancurkan armada Spanyol di Teluk Manila sebelum bekerjasama dengan pemberontak tempatan bagi menawan Manila. Keseluruhan strategi Amerika yang tersusun dan fleksibel ini telah berjaya melemahkan Spanyol dari pelbagai arah. Taktik mobiliti tinggi dan fokus pada lokasi strategik telah membolehkan tentera Amerika Syarikat mengawal kawasan penting dengan cepat, berbanding dengan tentera Spanyol yang lambat bergerak dan terputus bekalan. Kecekapan ini diperkukuh oleh penggunaan sistem komunikasi yang lebih baik dan perisikan medan yang tepat, telah menjadikan serangan Amerika tersusun dan sukar dijangka pihak lawan. Strategi ketenteraan Amerika yang agresif tetapi terancang ini telah mempercepatkan kekalahan Spanyol di kedua-dua kawasan utama, sekaligus memantapkan penguasaan Amerika di Kuba dan Filipina. Faktor lain yang penting bagi kejayaan Amerika Syarikat dalam Perang Spanyol-Amerika ialah sokongan padu rakyat yang didorong oleh pengaruh media massa. Propaganda media memainkan peranan besar dalam mencetuskan semangat nasionalisme dan kemarahan rakyat terhadap Spanyol. Laporan-laporan mengenai kekejaman tentera Spanyol terhadap penduduk Kuba telah disensasikan oleh akhbar-akhbar utama sehingga mencipta gelombang simpati terhadap perjuangan kemerdekaan Kuba. Akhbar seperti New York Journal yang dikendalikan oleh William Randolph Hearst dan New York World oleh Joseph Pulitzer menggunakan pendekatan jurnalisme kuning, satu gaya penulisan berita yang menekankan sensasi, emosi dan kadang-kadang fakta yang tidak sahih semata-mata untuk menarik perhatian pembaca. Salah satu kempen media yang paling berpengaruh ialah slogan Remember the Maine yang telah muncul selepas letupan kapal perang USS Maine di pelabuhan Havana pada Februari 1898. Meskipun tiada bukti kukuh menunjukkan Spanyol bertanggungjawab, media menggambarkannya sebagai sabotaj lalu membakar kemarahan awam dan menekankan kerajaan supaya bertindak. Akhirnya, gabungan desakan rakyat, media yang mempengaruhi emosi serta sentimen patriotik yang meningkat telah memberikan justifikasi moral dan politik untuk Amerika terlibat dalam peperangan, sekaligus telah menjadi faktor sokongan domestik yang amat
amat penting dalam kemenangan mereka. Terusnya, kekalahan Sepanyol dalam Perang Spanyol-Amerika 1898 turut berpunca daripada kelemahan ketara dalam angkatan tenteranya, terutama dari aspek logistik, moral dan keupayaan tempur. Tentera Sepanyol menghadapi kekurangan bekalan asas seperti makanan, peluru, ubat-ubatan dan peralatan ketenteraan, khususnya di kawasan jajahan seperti Kuba dan Filipina. Kekurangan ini menyebabkan barisan hadapan tidak dapat bertahan lama, malah melemahkan semangat tentera secara keseluruhan. Moral tentera yang rendah juga menjadi isu utama. Ramai askar Sepanyol terdiri daripada rekrut muda yang tidak berpengalaman, keletihan dan tidak cukup latihan untuk menghadapi perang luar negara yang panjang dan sukar. Tambahan pula, penyakit tropika seperti malaria dan demam kuning mengorbankan lebih ramai tentera Sepanyol berbanding pertempuran itu sendiri, terutama di iklim panas dan lembap seperti di Kuba. Dari segi peperangan laut, kekalahan armada Sepanyol di Santiago di Kuba pada 3 Julai 1898 telah membuktikan kelemahan mutlak mereka dalam menghadapi angkatan laut Amerika yang moden dan tersusun. Kebanyakan kapal perang Sepanyol sudah usang dan perlahan. Hal ini tidak setanding dengan kapal keluli Amerika yang lebih laju dan dilengkapi senjata berat. Akhir sekali, kepimpinan dan strategi tentera yang lemah turut mempercepatkan kejatuhan Sepanyol. Arahan yang tidak jelas, koordinasi yang longgar antara unit laut dan darat, serta kegagalan menyesuaikan diri dengan taktik perang moden menyebabkan Sepanyol sukar bertindak balas terhadap serangan Amerika yang terancang dan cepat. Kelemahan menyeluruh inilah yang menjadi antara faktor utama kejatuhan Sepanyol sebagai kuasa kolonial pada hujung abad ke-19. Faktor penting lain yang membantu kejayaan Amerika Syarikat dalam Perang Spanyol-Amerika ialah kerjasama erat dengan pemberontak tempatan di Kuba dan Filipina. Pemberontak ini telah lama menentang penjajahan Sepanyol dan melihat kehadiran Amerika sebagai peluang untuk membebaskan tanah air mereka. Di Filipina, pemimpin revolusi iaitu Emilio Aguinaldo memainkan peranan utama apabila bekerjasama dengan tentera Amerika selepas kemenangan mereka di Teluk Manila. Beliau telah membantu dalam operasi darat untuk menguasai Manila dengan menyediakan pasukan tempatan serta maklumat medan yang berguna. Begitu juga di Kuba, pemberontak tempatan membantu tentera Amerika dengan memberikan maklumat penting seperti lautan strategik, kedudukan pertahanan Sepanyol serta lokasi tersembunyi di kawasan hutan dan pergunungan yang sukar diakses oleh tentera asing. Kehadiran mereka mempercepatkan kemarahan pasukan Amerika ke lokasi utama tanpa perlu bergantung sepenuhnya kepada peninjauan sendiri. Selain itu, gerakan pemberontak turut melemahkan kekuatan Sepanyol dari dalam dengan melancarkan serangan gerila dan mengganggu logistik tentera kolonial. Akibatnya, Sepanyol terpaksa membahagikan kekuatan mereka untuk menghadapi dua musuh serentak, pemberontak tempatan dan tentera Amerika. Sokongan pemberontak ini bukan sahaja mempercepatkan kemenangan Amerika, malah memperkukuh pengaruh mereka ke atas wilayah yang ditawan selepas perang. Kejayaan Amerika Syarikat dalam Perang Spanyol-Amerika turut dipacu oleh kelebihan dari segi teknologi dan pensenjataan moden yang jauh mengatasi kemampuan ketenteraan Sepanyol. Tentera Amerika dilengkapi dengan senjata api yang lebih canggih, termasuk senapang moden, senjata ringan automatik serta meriam yang lebih tepat dan berkuasa tinggi. Keunggulan ini telah memberi kelebihan besar dalam pertempuran darat dan laut. Hal ini membolehkan mereka melancarkan serangan yang lebih pantas, tepat dan berkesan dalam memusnahkan sasaran musuh. Dari sudut perkapalan, kapal perang Amerika dibina menggunakan keluli, menjadikannya lebih kukuh dan tahan lama berbanding kapal Sepanyol yang masih menggunakan struktur kayu dan teknologi lama. Tambahan pula, kapal Amerika dilengkapi dengan sistem artileri dan navigasi moden yang memudahkan mereka menyerang dari jarak jauh dengan ketepatan tinggi. Amerika Syarikat juga telah memanfaatkan sistem komunikasi moden seperti telegraf dan kod isyarat yang membolehkan tentera laut dan darat berkoordinasi secara masa nyata. Ini telah menjadikan setiap operasi lebih tersusun dan berkesan, sementara Sepanyol sering terhalang oleh kelewatan maklumat dan kurangnya penyelarasan antara unit. Gabungan kelebihan teknologi inilah yang meletakkan Amerika di hadapan dalam hampir setiap medan peperangan sepanjang konflik tersebut. Kekuatan ekonomi Amerika Syarikat turut menjadi pemacu utama kepada kejayaannya dalam Perang Spanyol-Amerika 1898. Ketika Sepanyol sedang bergelut dengan kemerosotan ekonomi dan bebanan kewangan akibat penjajahan yang panjang, Amerika Syarikat tampil dengan ekonomi yang stabil dan kukuh. Hal ini membolehkannya membiayai operasi ketenteraan dalam dan luar negara secara lebih efisien. Kemampuan ini bagi memastikan tentera Amerika dapat kelengkapan, bekalan dan sokongan logistik tanpa halangan yang besar. Menjelang akhir abad ke-19, industri senjata dan pembinaan kapal perang di Amerika berkembang pesat. Hal ini disokong oleh permintaan yang tinggi dan kemajuan teknologi industri. Selain itu, sistem kewangan moden dan pelaburan swasta dalam sektor pertahanan turut memainkan peranan penting dalam menampung kos peperangan. Ini telah membuktikan bagaimana kekuatan ekonomi memberi kesan langsung kepada kekuatan ketenteraan. Satu lagi faktor penting yang menegaskan kejayaan Amerika Syarikat dalam Perang Spanyol-Amerika ialah keupayaannya dalam bidang diplomasi antarabangsa, khususnya melalui Perjanjian Paris 1898. Perjanjian ini secara rasmi mengakhiri peperangan dan memberikan kemenangan mutlak kepada Amerika Syarikat yang memperoleh kawalan ke atas wilayah strategik seperti Filipina, Puerto Rico dan Guam. Perjanjian ini bukan sahaja memberi keuntungan wilayah, malah menandakan berakhirnya pengaruh dan kuasa kolonial Spanyol di benua Amerika dan rantau Pasifik.
sekaligus meruntuhkan sisa Empayar Sepanyol yang sudah sekian lama lemah sejak abad ke-19. Faktor yang terakhir ialah kesilapan strategik Sepanyol. Sepanyol gagal menyesuaikan diri dengan taktik perang moden, masih bergantung kepada strategi kolonial lama yang tidak lagi berkesan. Kekalahan di Kuba dan Filipina mendedahkan kelemahan mereka dalam merancang pertahanan dan bertindak balas terhadap serangan pantas Amerika. Tentera Sepanyol juga disebar terlalu nipis di kawasan jajahan. Hal ini telah menyebabkan lokasi penting seperti Manila dan Santiago kurang pertahanan. Tambahan pula, kurangnya koordinasi antara pasukan laut dan darat serta kelemahan sistem komunikasi. Hal ini telah menjadikan tindakan mereka lambat dan tidak berkesan. Secara keseluruhannya, kejayaan Amerika Syarikat dalam Perang Sepanyol-Amerika 1898 bukanlah semata-mata hasil kekuatan ketenteraan, tetapi disokong oleh gabungan faktor strategik, ekonomi dan diplomatik yang menyeluruh. Armada laut yang moden, strategi perang yang efisien serta kerjasama dengan pemberontak tempatan memberikan kelebihan ketara kepada Amerika dalam medan pertempuran. Tambahan pula, pengaruh media dan kekuatan ekonomi negara itu turut menyokong usaha perang dengan berkesan. Sebaliknya, kelemahan Sepanyol dari aspek logistik, moral tentera dan strategi peperangan menjadi pemangkin kepada kekalahan mereka. Melalui Perjanjian Paris, Amerika Syarikat bukan sahaja memperoleh wilayah jajahan baharu, tetapi juga muncul sebagai kuasa global yang dominan, sekaligus menandakan permulaan era imperialisme Amerika dalam politik antarabangsa. Berikut merupakan rujukan dan lampiran yang saya sediakan. Sekian, terima kasih.